kita dengan umur kita Al-Fatihah. Okey. Awak dah habis exam admit dah habis lah. Tapi ada lagi exam subjek lain ada lagi. Sama juga mengingatkan 2 minggu. Tak habis lagi 2 minggu. Sambung lepas cuti. Berapa minggu semua? 3, 4? Apa? Cuti ke apa? Exam 3 minggu. Oh, kita dah form 4 dah kan? Hanya, awak ambil apa dia? Science to learn. Science to learn. Fisik, kimia, bio. Ingat subjek ke apa dah? Apa dia? Oh, minat subjek ke apa dah? Tak ingat dah. Bio. Okey. Dan apa SR itu? Okey kah? Ketah 1 okey lagi. Ketah 2 ada tak boleh jawab. Masuk part 1, 2, 3, 10. Okay. Jadi lah ni pun mesti biasa lagi. Tak masuk lagi lah part-part tu. Tak lagi. Part 5 pun tak lagi lah. Part 5 ni. Part 5 tajuk ke apa dah? Jujur ke? Part 5 ini ya tu. Janjang. Tu belajar dah. Part 5. Cuma tak masuk guys. Oh, okey. Part 5 janjang belajar dah. Okey. Part 6 hukum linear tak lagi? Hukum linear tak lagi part 6? Part ni dah surah. Ya. Oh, part ni dah. Okey, hukum linear. Linear buat garis, buat gerah. Buat. Tak lagi. Tapi ada masuk. Peksa. Ya, ada masuk. Tapi cikgu gue soalan tu tak ambil. Sebab dia senang lah. Hukum linear tu senang. Okay, tak apa. Ini saja. Minggu biasa lagi ke, tak apalah. Kita buat revision dulu bab 2 walaupun biasa dah tak apa. Bab 2 dah. Okey. So bab 2 ni pasal fungsi kuadratik. Apa ni macam dia daripada fungsi lah, daripada bab 1 fungsi-fungsi tu. Fungsi tu dia kalau bab 1 tu dia ada fungsi perubahan, ada fungsi songsang tu. Hak ni lain sikit, dia hanya berkaitan pasal kuadratik je. Dia hanya berkaitan pasal kuadratik. Persamaan kuadratik. Kalau kita ada persamaan kuadratik, apa ni? Sekejap. Persamaan kuadratik. Kalau persamaan ni, dia ada sama dengan lah. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Tu persamaan. Bila jadi fungsi ni kak, apa ni, dia tukarlah kepada fx ko, gx ko, gitulah. Fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Ni X ni, saya tengok ni lah. Kalau hak ni X, maka hak ni X juga. Dalam dia tu, maksud dia sini, dalam fungsi tu X.
X dalam fungsi, so sini lah X jugalah. Okey, beza dia gitu je lah persamaan dengan fungsi. Okey, jadi tak kira lah persamaan ke fungsi ke. Sebenarnya kita nak buat persamaan dia tu apa ni, matematik belajar dah kau kuadratik tak ingat. Kau tak belajar ke matematik kan? Pasal kuadratik. Matematik untuk matematik. Okey, jadi persamaan kuadratik ke fungsi kuadratik ke, kalau nak buat persamaan dia, dia kena ada ni ax kuasa 2 tambah bx tambah c ni. Kiranya untuk b dah. Untuk b ni dia sama dengan hasil tambah punca. Cikgu guna gini juga tak? Hasil tambah punca ke? Okey. B tu adalah sama dengan hasil tambah punca. B tu untuk B. Sekejap. Sorry. Dia ni, kalau kita nak buat persamaan kuadratik, semula. Persamaan kuadratik kita perlukan x kuasa 2 tolak hasil tambah punca. Okey, hasil tambah punca x. Hasil tambah punca x tambah dengan hasil darab punca. Hasil darab punca dekat sini. Ke situ tolak, sini darab. Ni ingat dah lah ke, tambah duduk depan, darab duduk belakang. Okey, dan yang pasti sini negatif. Okey, jadi bila kita bandingkan dengan A x kuasa 2, A x kuasa 2 tambah B x tambah C. Kalau nak jadikan dia satu, ni daripada A x kuasa 2. Sedangkan kalau kita nak buat persamaan kuadratik, dia kena jadi lagu ni. Mesti satu kat depan. So kalau A ni, kalau ada nilai 2 ke 3 x kuasa 2 ke, so kita kena jadikan dia satu. So bila kita nak jadikan satu tu, kita akan bahagi dengan A semua kan? Semua bahagi dengan A. So bila bahagi dengan A, dia akan jadi x kuasa 2 tambah B per A x tambah C per A. Okay. Jadi sebab itulah awak belajar. Kalau kita nak cari hasil tambah punca, kita bandingkan dua ni. Comparekan. Kalau kita bandingkan dua tu, kita akan dapat negatif HTP sama dengan B per A. Jadi hak tu lah hak kita belajar selama ni. HTP tu adalah negatif B per A. Daripada situlah mari dia. Hasil tambah punca tu adalah negatif B per A. So lagi kalau hasil darab punca tu, dia mari daripada C per A. Jadi mudah je lah. Kalau kita nak tahu, kalau kita ada 2x kuasa 2 tambah 3x tolak 4 contoh. Jadi kalau kita nak tahu hasil tambah punca. Jadi maksudnya kita akan ambil negatif B per A lah. Tak negatif
B dia 3 lah ke. Negatif B per A iaitu 2. Setakat ni boleh? Boleh. Negatif B per A. Hasil tambah punca negatif 3 per 2. Untuk darab punca C per A negatif 4 per 2. Kecilkan dia dapat negatif 2 lah. Okey, beres itu. Boleh. Dia biasa soalan. Okay, kebiasaannya soalan, dia bagilah persamaan lagu ni. Ataupun mungkin dia bagi alfa tambah beta ke apa dia. Alfa beta gitu, gamma ke. Okey. Dia bagi lagu ni, kita cari hasil tambah punca tu daripada yang persamaan yang dia bagi. Lepas tu soalan kedua, mesti dia akan tanya, bentukkan persamaan yang baru. Bentukkan persamaan yang menggunakan alfa tambah beta contoh. Bentukkan persamaan daripada hasil tambah punca persamaan yang lepas, yang sebelum tu. Biasanya dia akan ambil kira yang ni lah. Dia bagi persamaan, kita kena cari yang ni dan kita kena bentukkan persamaan yang kedua. Yang kedua lah. Kiranya daripada situ mungkinlah kita kena buat X kuasa 2 tolak HTP negatif 3 per 2 negatif 3 per 2 X tolak HTP X tambah HTP negatif 2. So persamaan kita negatif 3 per 2 X tolak 2. Gitu. Kita dapat balik lah. Kalau yang ni kita dapat balik lah. Kalau untuk yang persamaan soalan exam tu dia biasa guna alfa, beta tu kan. Kalau exam hari tu ada masuk tak? Ada. Jadi boleh buat tak? Boleh sikit-sikit . Boleh sikit-sikit. Okey. Dia lagi. Kita nak buat persamaan. Satu, kita akan gunakan yang ni lah. So, kita akan guna ni. Nak buat persamaan kuadratik ke, nak buat fungsi kuadratik ke. Fungsi lah biasanya sebab tajuk fungsi kan. Kita akan guna ni lah. Ni yang pertama sekali. Yang kedua, boleh juga awak guna yang matematik tu. Awak boleh guna yang matematik tu. Yang punca kan, menggunakan punca. So kalau dia dah bagi dua punca, awak tambahkan, awak tambah dua punca tu. So contoh dan kalau dia bagi punca adalah negatif 2 dan 5. Ini contoh lah ni, contoh. So awak boleh terus by X tambah 2 X tolak 5 sama dengan kosong ke, Fx ke kat sini ke. Boleh terus je, tak ada masalah. Yang ni boleh terus dapat X kuasa 2 bla bla seterusnya. Yang ini kalau dia bagi punca adalah apalah, dia bagi apa dia. Kalau dia tak bagi, kalau dia bagi persamaan gitu, macam yang tadi dia bagi persamaan yang ni, kita kena cari by negatif P per A lah atau C per A gitu. So dia akan ada dua. Sama ada dia bagi dua punca. Sama ada dia bagi dua punca. Mungkinlah dia kata punca berbeza atau punca yang sama. Punca berbeza lah biasanya negatif 2 dengan 5. Punca berbeza. So bentukkan persamaan yang baru. Kebiasaannya soalan yang melibatkan nak buat persamaan ni kan. Ni bentuk yang ni, soalan ni memang selalu akan keluar berkaitan pasal bentukkan persamaan. Bentukkan persamaan menggunakan alfa ke beta ke kan. Bentukkan persamaan daripada dia ada dua punca berbeza, bentukkan persamaan. Supalah yang ni lah yang kena buat. Yang ni lah yang kita kena guna. Bila bentukkan persamaan ingat yang ni. Okay.
lah contoh yang soalan ni. Biasa. Oh. Dia diberi alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak 2X tolak 8 sama dengan kosong. So, okay, dia pun minta lah bentukkan persamaan. Bentukkan persamaan kuadratik yang mempunyai punca. Ni biasa macam ni lah soalan kan. Mesti hari tu keluar yang macam ni juga. Dia memang tak lari dah, memang sama je step dia. Dia ADMAT ni sebenarnya kan, ADMAT ni lagi senang daripada matematik. Sebab apa? Matematik tu dia suka pusing-pusing, dia suka pusing soalan lah. ADMAT ni dia direct sebenarnya. Dia apa yang kita belajar tu je yang akan keluar. Kalau matematik tu dia kebat dia tu, dia kena pusing lah, awak kena fikir sikit. Kalau ADMAT ni dia walaupun kebat tu kebat setakat yang kita dah belajar je. Dia tak pergi jauh lah sebab awak pun baru tahap SPM. Kalau kebat yang jauh dah masuk uni lah. Gitu. Okey, untuk soalan ni kan. So, keyword dia bentukkan persamaan lah dekat sini. Bentukkan persamaan. Diberi alfa dan beta ialah punca-punca. So, dekat sini dia kata alfa dan beta adalah punca dalam ni. Okey, kita carilah punca dia. Kita carilah punca dia dekat sini. Kalau yang ni kita ada dua cara lah. Okay, dua cara. Sama ada, sama ada awak nak kira by EQN tu, guna kalkulator. Guna kalkulator pun boleh. Kalau guna kalkulator awak dapat berapa? X tolak, cuba tekan. Ada ke? 4 punca 4X. Satu negatif 2. 4 dengan negatif 2. So, X tolak 4, X tambah 2. Yang ni boleh nak buat ni? Boleh. Boleh, okey. So, awak dapat 4 dengan negatif 2, awak buat yang ni kan dulu. Sikit. So, punca kita sekarang ni ada 2. So, awak letaklah alfa katakan 4, beta sama dengan negatif 2. Okey, nak bentukkan persamaan. Sekarang ni nak bentukkan persamaan ni lah yang kita guna X kuasa 2 tolak HTP, X tambah HTP. Yang ini yang kita nak. Kita nak ni. Daripada yang atas ni. Okey, so kita dah buat dah alfa beta tu. Assume je yang mana tak kisah. Okay, so apa ni? Kalau kita nak hasil tambah punca ni, kita carilah dulu hasil tambah punca. Okay, hasil tambah punca. So negatif 4 tambah negatif 2 kat situ. So dapat negatif 8. Ni hasil tambah punca. Okay, hasil darab punca pula 4 darab negatif 2 dapat negatif darab negatif 8. Oh sorry, ni salah 4. 4 tolak 2, 2. Okey, setakat ni boleh? Boleh. And nak tanya yang apa tu? Yang negatif
B per A tu guna juga ke dalam soalan ni? Guna? Okey, ni saya nak tunjuk langkah lah ni. Okey, awak boleh guna hak lagu ni. Kalaulah dia bagi hak lagu ni ke, awak boleh guna hak ni. Ataupun satu lagi awak boleh guna negatif B per A tu lah. Biasanya orang guna hak tu lah. Kiranya apa ni, X kuasa 2 tolak 2X tolak 8 sama dengan kosong. Okey, kita tahu HTP tu adalah negatif B per A. Ya, kita akan guna hak tu lah. Negatif 2 per 1 dapat 2. HTP pun C per A negatif 8 per 1 negatif 8. Sama lah ni. C sama lah ni. Dia lagi ringkas lah. Ni dia mak tu saya kata admit ni dia senang benar. Kalau PH dia senang benar. Admit ni dia lagi ringkas. Tengok, lagi pendek cara kira kita daripada kita guna hak matematik. Ni hak matematik ni. Hak matematik kita buat gini. Lepas tu kita assume hak ni alfa, beta. Lepas tu nak cari hasil tambah, kita tambah. Nak hasil darat, kita darat. Panjang sikit kira daripada hak ni. Sama je benar. Kita kira dua langkah tu lah. Okey, lepas tu barulah kita bentukkan X kuasa 2. Sekejap. Ni nak bentukkan persamaan yang barulah. Okay, dia mempunyai punca 2 alfa dan 2 beta. 2 alfa dan 2 beta. So, persamaan baru tu kan. Yang ini persamaan yang baru punya. Hasil tambah punca X dengan hasil darab punca. Ini persamaan baru dia. So, untuk persamaan baru dia, hasil tambah punca ni 2 alfa tambah 2 beta. 2 alfa tambah 2 beta. Dan satu lagi untuk darab punca 2 alfa darab 2 beta. Okey. Step dia, awak kena faktorkan. Faktorkan 2 alfa tambah beta. Kenapa kita faktorkan? Supaya kita boleh cari nilai alfa tambah beta tu. Ni alfa tambah beta adalah daripada ini. Alfa tambah beta ni. Ni alfa tambah beta ni. Ni alfa tambah beta. Daripada yang atas tadilah, daripada persamaan yang sebelum, kita boleh tahu nilai. Nanti kita akan masukkan ke dalam tu. Okey, sini pun sama. 2 darab 2, 4 alfa beta. Yang ini pun sama. Alfa beta tu nanti kita akan masukkan daripada sinilah alfa darab beta ni. Alfa darab beta ni 4 darab negatif 2. Lepas tu sebelah sini pun samalah ni alfa darab beta ni. Alfa darab beta dapat negatif 8. Itu fungsi dia. Fungsi dia kita cari nilai dalam persamaan yang lama, cari HTP dia, dan untuk persamaan yang baru kita cari dulu dia nak apa. Punca dia adalah 2 alfa 2 beta. Guna yang ni biar dapat bentuk yang macam ni dan kita ambil nilai daripada yang atas. Ambil nilai daripada yang atas iaitu 2 darab 2 tambah 4 darab negatif 8. Gitulah. Jelas. Okey, salin
Bawah pula. Dah siap. Sikit lagi. Dah. Dah siap cikgu. Okey, seterusnya so kalau untuk yang macam ni kan, ingat bentukkan persamaan tu lah keyword dia untuk bentukkan persamaan. Beza dengan yang satu lagi tu, dia tanya pasal dua punca nyata, dua punca berbeza tu kan, yang ada B kuasa 2 tolak 4 AC. Yang tu biasa pelajar dia confuse, nak guna yang mana? Nak guna HTP ke nak guna B kuasa 2 tolak 4 AC? Kalau yang soalan ni lah, yang soalan yang akan buat ni lah, biasanya dia confuse nak buat HTP ke nak buat B kuasa 2 tolak 4 AC. Sekejap. Tentukan jenis punca. Jenis punca ni tak apa, senang lah. Tentukan jenis punca bagi, okey, yang ni simple Ingat lagi tak jenis punca? Kalau B kuasa 2 tolak 4 AC kecil daripada kosong maksudnya apa? Kecil daripada kosong. Kecil daripada kosong maksudnya tidak mempunyai punca. Okey. Dia maksudnya punca dia tak nyata lah, tidak mempunyai punca teruslah. Kita ada punca. Dia ada punca lah. Okey, dia ada punca. Kalau ingat kecil daripada kosong tak ada punca. Kalau sama dengan kosong, dia ada tapi dia mempunyai dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Dia apa ni, kalau dua punca sama ke, kalau punca ni kan, kalau kita buat graf, graf, punca tu yang nilai X tu lah kan. Punca tu adalah yang nilai X. Ini katakan X, dan sini X. Punca tu yang dekat sini lah punca tu X1, X2. Inilah punca. So, kalau yang macam ni, dia ni adalah dua punca berbeza lah. Dua punca berbeza. Ini dua punca berbeza. Kita kena faham yang apa sebenarnya dua punca nyata, satu punca, dua punca nyata yang sama, dua punca berbeza. Satu tak ada punca, kena faham lah sebenarnya tu apa.
Yang ni kalau admit dia tak terang sangat sebab dah belajar dalam matematik. Awak dah belajar dalam matematik kan, yang form 4 juga bab 1. Yang ni dua punca berbeza. Okey, lepas tu kalau dua punca yang sama, kalau kuadratik ni, kalau kuadratik dia mesti dapat 2. Dia dapat 2, tapi untuk yang sama tu maksudnya nilai yang kita dapat kalau kita tekan kalkulator tu kan, sama tu maksudnya contoh jawapan dapat 2, satu lagi pun 2. Kalau tekan kalkulator dia tulis sekali je lah, X1 sama dengan apa. So X2 dia tak keluar. X2 dia tak keluar biasanya. Okey, jadi untuk graf dia maksudnya dia akan berada di atas ke, dia hanya kena pada satu titik je lah. Ni X1. Juga sebenarnya dia adalah X2. So dia hanya ada satu punca, sebenarnya satu punca lah. Dia ataupun kita kata dua punca yang sama. Okey, kalau yang tak ada punca tu maksudnya yang berada di atas lah, dia tak kena pada X. Itu yang tiada punca. Yang ini tiada punca. Yang ini dalam matematik lah. Okey, lepas tu yang ni dari segi B kuasa 2 tolak 4 AC, kalau kecil daripada kosong tak ada punca, sama dengan kosong, dua punca yang sama. Satu lagi B kuasa 2 tolak 4 AC besar daripada kosong, maksudnya dua punca berbeza. Okay. Ada soalan sini? Tak ada. So kita semak je lah Semak je untuk soalan yang tadi. Tentukan jenis punca. Tentukan jenis punca X kuasa 2 tolak 4X tambah 3 sama dengan kosong. So punca memanglah kita boleh tekan kalkulator sebenarnya. Kalau awak tekan kalkulator dapat berapa? X1, X2. Berapa dah X1, X2? 3/1. 3 dengan 1, okey. So, maksudnya dua punca berbeza lah kan. Tekan kalkulator, X1 3, X2 negatif 1. So, dua punca berbeza ni. Kita semak menggunakan yang formula AddMath. B kuasa 2 tolak 4 AC. B dia berapa? Negatif 4. Sorry, termute. Dia negatif 4 kuasa 2 tolak 4. A dia 1, C dia 3. Negatif 4 kuasa 2 dapat berapa? Negatif 4 kuasa 2. Negatif 16. Tak salah. Tak. Negatif 4 kuasa 2. Kurungnya tu, kurungnya negatif 4 kuasa 2. 16. Gapa-gapa kuasa 2, negatif kuasa 2, ia akan dapat positif. 16 tolak 12. Berapa tu? 4. Okey, dapat 4. Awak dapat nilai 4. Make sure awak tulis ni.
lebih besar daripada kosong. Pastikan awak tulis hak ni. Lebih besar daripada kosong dan awak oyaklah jawapan kelah kali. Besar daripada kosong maksudnya dua punca nyata berbeza. Jadi lepas ni, okey. Contohlah awak tahu dah nak kira gain ni ke. Lepas tu awak dapat 4 besar daripada kosong. Tapi awak tak tahu, awak tak ingat. Besar daripada kosong ni dua punca yang sama ke, dua punca berbeza ke, tak ada punca ke, awak tak tahu hak mana dah. Awak cek guna kalkulator ni. Awak dapat dua hak berbeza, jawab gini. Nampak behel? Okey, terang ni. Negatif 4x kuasa 2 tambah 20x tolak 25 sama dengan kosong. Terang tekan kalkulator dulu. Sama. Punca sama ke lain? Okey, boleh dengar? Boleh. Sebab tadi line tahu bukan itu bit trying to connect macam tak ada line. Okey. Kalau hak ni yang persamaan kedua ni tekan kalkulator dapat berapa? Dapat ni. Punca sama. Dapat yang sama. Dia tulisan ada X1, X2 kau dia tulis saja. Sekejap. Dia tulis so. So, okey. Dia tulislah ke apa dia. Lepas tu S2 tu tak ada. So, bila dapat gitu, mesti dua punca yang sama lah tu. B kuasa 2 tolak 4AC, B kuasa 2 tu 20 kuasa 2 tolak 4, darat negatif 4, darat negatif 25. Okey. Dapatnya, mesti dapat kosong. 20 kuasa 2. Tekan-tekan kalkulator dapat kosong lah. So, dua punca nyata yang tidak yang sama. Dua punca nyata yang sama. So lagi tak apalah tak tunjuk pun. Kalau dapat kecil daripada kosong tu, dia ada punca lah. Dah. Dan apa lagi? Soalan biasa juga. Soal matubik juga. Jenis soalan lagu ni. Lagu ni lah. Dia main tukar-tukar tempat lah gitu lah. Lepas tu mempunyai dua punca nyata berbeza. Dua punca nyata yang berbeza. Cari julat nilai M. Dua punca nyata berbeza.
Dia tak ada, ingat dia tak ada kata bentukkan persamaan tak secara waktu lah. Jadi tak secara HTP tu lah. Cara copy kuasa 2 tak lepas AC je. Jadi hak ni persamaan kuadratik tu ke, nak cari julat nilai M, susun je dalam bentuk umum, persamaan umum tu AX kuasa 2 tambah BX tambah C, dia sama dengan kosong. Lepas tu kita carilah mana A dia, mana B dia, mana C dia. Sini A dia negatif 5 lah dah. Okay, B kuasa 2 tolak 4 AC. B hak mana B? Negatif 1. Negatif. Okay, A negatif 5. C. C negatif 2 tolak M. Okay, C negatif 2 tolak M. Jadi dekat sini bila dia kata dua punca nyata berbeza, sini kena ingatlah dia. Berbeza maksudnya lebih besar daripada kosong. Jangan ingat benar. Kalau sama, sama dengan. Kalau dia sama dengan. Kalau tak ada, kecil dia. Berbeza, lebih besar. Itu yang nak ingat benarnya. Okey. Untuk soalan ni je lah. Awak kena perhati M tu. Takutnya ada yang kena bahagi ke apa, jadi tu apa tu simbol tu takut jadi berubah. Kalau ni kita tengok tak satu ni satu deh. Berapa ni? Tolak tambah. Tak apa awak terah. Kanan ni. Satu Tambah 20. Lepas tu kurungnya negatif 2 tolak 5. okey, betul? Hmm. 21. Lepas tu negatif 21 salah. Tak boleh tambah lagi. Kena hak tu dulu. dah. Negatif 40. Negatif 40. Lepas tu negatif 20 M. Tadi 20 ni negatif tambah 20. Okey. Sekejap. Sila tulis. Tambah ni. Kalau tambah, sini negatif 2 tambah. Oh, sini pun tambah. Ni tak ada masalah lah. 1 tolak 40 negatif 39 tambah 20 M. 20 M 39. Kejap apa nak tulis. Kasih tolak 40. Okay, tak apa, betul lah tu. 39 per 20. Okey, tak ada masalah lah. Nak saling? Soalan yang biasa keluar lah.
Oh tadi Nak. pasal HTTP, lepas tu soal lagi ni ada betul ada soal lagi. Apa ni? Kalau yang guna apa ni X tu nak cari nilai X negatif P plus minus punca kuasa 2 P kuasa 2 tak lepas AC. Ni boleh buat tak? Kalau kait pasal ni ke? Nak cari X je lah. Cari X je lah. Tak ada apa lah. Si ada kau kat atas? Dah. Okey ni. Samaan kuadratik HX kuasa 2 tambah KX solat 7 sama dengan kosong. Dua punca nyata yang sama juga. Tapi bukan nak tahu nilai H. Ungkapkan lah. Ungkapkan. So lebih kurang macam tadi lah. Kalau tadi M. Ni nak cari H. Ungkapkan H dalam sebutan K. So serupa lah juga kita akan guna B kuasa 2 tolak pi AC yang sama, punca yang sama dengan kosong. Itu je lah. Okey, B dapat K. K kuasa 2 tolak 4 H. Jarak dengan negatif 7 sama dengan kosong. Soalan pattern soalan tu. Untuk kertas 1 lah. Untuk kertas 1. Kertas 2 ialah dia lebih kepada situasi kan kertas 2. Betul. Okay, lepas tu nak masuk kepada penyempurnaan kuasa 2. Senang tak? Boleh buat tak penyempurnaan kuasa 2? Jawapan salah kan. Jawapan salah. Okey. Sekejap lah.
Okay, penyempurnaan kuasa 2. Untuk penyempurnaan kuasa 2 ni, langkah dia yang pertama sekali, AX kuasa 2 tambah BX tambah C tu, A mesti 1. A mesti 1. Kalau A mesti 1, kalau tak jadi 1, kita buat apa? Kalau contoh kita ada 2X kuasa 2, biar jadi 1, kita nak buat apa? Bahagi. Kita bahagilah. Okey, kita bahagi. Bahagi ataupun kalau yang tu kita bahagi, tapi kalau kita nak bahagi yang ni, nanti dia jadi hilang pula. So kita kena kita kena fakturkan. Tapi nak senang kita bahagilah. Nak senang kita bahagi. That's question 1. Nak tu elok-elok dulu. A mesti 1. Kalau bukan 1, kena fakturkan. Untuk yang soalan A ni, dia tak ada masalah lah. Dia memang dah 1. Tapi kalau tak 1, kita fakturkan dia. Kita buat keluarkan contoh 2 ni. 2 dalam kurungan. Okey. X kuasa 2. Yang ni bahagi 2 juga 4. Yang ni pun bahagi 2 juga dapat 2. Maksudnya kita fakturkan dia lah. Fakturkan dia letak kat 2 kat luar. Lepas tu dalam kurungan apa. So nanti bawah-bawah tu kita selesaikan yang dalam kurungan je. 2 letak tepi dulu. Lepas tu nanti bila dapat akhir tu barulah kita darab masuk 2 balik. Okey, tapi yang ni A dia memang dah 1, so tak ada masalah. Kita terus je step yang kedua. Okey, ambil je X kuasa 2 ni, tolak. Yang ni 8 kan? 8, kita 8 per 2 lah. 8 per 2 X tambah 8. Tambah 8X dulu. Tambah 8. X kuasa 2 tolak 8X. Tambah 8 per 2 kuasa 2. 8 per 2 kuasa 2 kan. So tolak dengan 8 per 2 kuasa 2. Macam tu. Langkah dia ni X kuasa 2 tambah BX tambah B per 2 tolak B per 2. Tambahlah C sama dengan kosong. Dekat sini. Okey. Oh ni B kita berapa B? Saya silap kat sini. B kita negatif 8. Tambah negatif 8 per 2. Negatif 8 per 2 tambah tolak. Dan seterusnya kita gabung yang ni. Yang ni biar kat belakang tambah 4. Okey.
Awak ambil negatif 8/2 ni, X ni, awak ambil je. Awak ambil X yang ni bawa turun, ambil yang ni bawa turun. So dia jadi X kat sini. Negatif 8/2 tu tolak 4. Kan? Kuasa 2. Lepas tu sambung yang kat belakang. Negatif 4/2 tambah 4. Negatif 4. Negatif 4. Negatif 4/2, 16. Okey. Negatif 16 tambah 4. Okey, betul dah. Okey, so penyempurnaan kuasa 2. Oh, lupa tadi. Penyempurnaan kuasa 2 tu dia dalam bentuk yang ni A X tolak H kuasa 2 tambah K. Cumanya saya tak pasti adakah dekat cikgu dekat sekolah tu dia guna huruf yang sama, H dengan K ke ataupun huruf lain lah. Sama tak guna H dengan K ke? Tak ada sebab. Tak ingat kot. Okey, tak apa. Penyempurnaan kuasa 2, kalau kita belajar sebelum ni, A X kuasa 2 tambah B X tambah C. Learn ni kita nak tukar lah daripada persamaan tu. Kita nak tukar persamaan tu daripada A X kuasa 2 tambah B X tambah C tu. Kita nak tukar persamaan tu kepada A X tolak H kuasa 2 tambah K. Kita nak tukar. Adalah sebab-sebab dianya. Okey, yang depan ni. Adalah sebab dia apa kita kena tukar. Sebab kita nak buat graf. Tak apalah. So yang ketiga ni, sekejap. Dalam kurungnya X tambah B/2 lah. X tambah B/2. Kuasa 2 tolak ambil tadi. Buat turun ni deh. X. Buat turun X. Buat turun B/2. Lepas tu, tak ada gambar lah. X tolak 4 kuasa 2 tolak 12 sama dengan kosong. Ada soalan? Tak ada. Okay, kita terang ada A tu selain daripada satu. Jadi yang ni awak kena fakturkan berapa? Fakturkan negatif 2X. Fakturkan negatif 2 dalam dia Jadi X tambah
Negatif 7 dia jadi 7/2. Kalau kita nak potong dia jadi 7/2. Dia jadi potong sini kan 2 darab negatif 2. 2 darab per tu dia jadi 7. Gitulah. Sama juga dengan belakang tu. Dia jadi F. Dia jadi gambar tambah ke tak? Tambah. Tolak. Tolak lah. Sebab faktor kan negatif 2. Tolak berapa? Tolak. Boleh ni. Tolak 5/2. 5/2. Ni pehel dia lagu mana dapat tu kan. Kita darab masuk kan. Tu kena praktis lah. Lagi 2 ni faktor 2. Sebab 7 tu kita boleh bahagi 2. Kalau macam nombor 10 ke nombor 14 ke boleh lah bahagi 2. Macam 7 ni tak boleh kan. So kita tambah lah 7/2. 5/2. Tu step pertama dah lah kan. Step pertama dah. Okay. Step yang kedua. Step yang kedua awak biar negatif 2 tu. So caw ke negatif 2 awak caw dalam kurungan ni. Ke mana dalam kurungan tu. Step yang kedua. Step yang kedua cuba. Adik hitam. Saya adik hitam. Boleh? Boleh. Step yang kedua. Step yang kedua tu X kuasa 2 tambah BX. B yang mana B? B negatif 7 X. Jangan ambil warna ni lah. Jangan ambil warna ni dah. Ambil dalam ni lah. Kita cara kau ni dah. Cara kau ni dah. Negatif 2 ni, pas ni biar je duduk bawah ni. Biar je duduk luar. Biar je duduk luar. Biar je duduk luar. Pas ni negatif 2 duduk luar sama ni. Kita cara dalam ni je. Cuma awal-awal tadi je. Kita faktor ke negatif 2. Okey lah. Mak ada tak pahal duduk sini? Tak ada. Ada. Tak ada nak tanya lagu mana dapat 7/2, mana dapat negatif 5/2. Boleh lah kau. Nak. Nak tahu. Nak tahu. Nak tahu mana dapat 7/2. Sebab dia faktor negatif tu. Dia faktor negatif. Lepas tu dia jadi positif. Negatif 2. Dia jadi positif 7. Sebab kita faktor 2 dia jadi per 2. Sebab dia tak boleh nak bahagi dah. Inilah. Contoh lain nombor lain dan negatif 2x kuasa 2 tolak 14x tambah 10. Ini contoh yang ini. Kalau kita faktor ke negatif 2, jadi mana? Negatif 2. X kuasa 2 tambah 14/2x. Taklah hot skala. Kalau kita faktor ke 2 awak dapat 7x kan?
awak dapat 7 tu, maksudnya awak buat 14/2 lah tu. Dapat 14/2 lah tu. Ni awak duk mikir, lagu mana nak tulis gapo? Nak tulis gapo 7/2, negatif 5/2. Lagu mana PS tu nak dapat ni? Nak faktor kedua dapat nombor berapa? Ni awak buat 14/2 dapat 7. So kalau 7 pun sama juga. Dia tak boleh nak bahagi, ambil 7/2. Okey. Tambah 7x, tambah berapa hak ni? Tambah 5. Tambah 5. 5 tu dapat daripada 10/2. Lupalah tu. Okey, 5, 10/2. Okey, beres. Negatif 5 lah dah. Negatif 5. Okey, boleh sini? Boleh. Okay, lepas tu, tak usah cara negatif 2 ni. Awak cara hak ni je. Hak ni A dia 1. A dia 1. B dia positif 7/2. C dia negatif 5/2. Cara kau dari kurungan tu je. Okey. Kita pergi ke step yang kedua. Dari kurungan ni, A, B, C ni, okey kita buat X kuasa 2. Okey, teruskan. Jana. X kuasa 2. Ada sikit-sikit. Oh, man. 7/2 tu boleh tolak ke dengan 5/2? Tak boleh tolak sebab ada X. Okay. 7/2 bahagi 2 lah. 7/2 bahagi 2. Tujuh 7/4 dia. Apa kena bagi 2 pula? Ni daripada sini lah. Daripada ni. 7/2 pula dah. Kena bagi 2 pula. Silap lah. Nombor 2 ni. Tambah B X 7/2 dulu. Hak belakang ni baru per 2. Ni baru 7/4. Boleh? Boleh. Okay. Sorry, saya silap tadi. Sini baru kita tambah lah ni. Tambah tolak. Tak payah buat lah sama dengan kosong ni. Okay. Lepas tu? Tujuh per 4 kuasa 2. Tolak 7/4 kuasa 2. X. Cikgu. Step yang ketiga pula. X kuasa 2.
Ni step yang ketiga ni. Kurungnya X tambah B per 2. Ni saya buat anak panah ni merah ni. Ambil X, ambil B per 2 daripada sini. Ambil orang ni. Masuk je. X tambah 7 per 4 kuasa 2. Masuk je. Boleh ni, sini. Step yang ketiga. Boleh. Sekejap ni. Waktu hubung jaket. Waktu belakang ni kan nak belakang. Lelaki tu tolak 7 per 4 kuasa 2. Tolak 5 per 2 lah. Kira lah berapa. Kira berapa. Jadi 9 per 16 Tambah apa? tambah 9 per 16. Okey, selesai. Selesai step yang ketiga. Step yang keempat. Kalau ada faktor tadi, kita darabkan baliklah dengan faktor yang tadi. Ataupun senang kata kembangkan. Maksudnya negatif 2 tu pergi darab balik. Dengan yang ni, negatif 2 ni pergi darab balik. Tapi tak payahlah kembangkan. Kita darab macam ni je. Yang negatif 2 ni negatif 2 kurungan H tambah 7 per 4 kuasa 2. Yang ni yang kita darab. Negatif 2 darab dengan 9 per 16. Negatif 2 darab dengan 9 per 16. Negatif 2 darab 9 per 16. Dia jadi negatif 9 per 8. 9 per 8. So itulah jawapan akhir kita untuk penyempurnaan kuasa 2. Dia dalam bentuk A X tolak H kuasa 2 tambah K. A untuk yang ini, A dia 1, H dia 4, K dia negatif 12. Okey, untuk soalan B, A X tolak H kuasa 2 tambah K. A-nya negatif 2, H-nya negatif H 7 per 4, maka H adalah negatif 7 per 4. Negatif H 7 per 4. Kalau H negatif 7 per 4. Kalau K negatif 9 per 8 lah. Okey, jelas. A dia 1, H dia 4, K dia negatif 12. Untuk yang ni,
A dia -2, H dia -7/4 dan K dia -9/8. Okey, ada soalan? Tak ada. Sudah 50. Okey. Okey, yang ni penyempurnaan kuasa 2 ni dalam bentuk A X tolak H kuasa 2 tambah A. A ni macam yang kita belajar AX kuasa 2 tambah BX tambah C tu. Okey, A kalau A lebih besar daripada kosong maksudnya graf senyum, A kecil daripada kosong maksudnya graf pasang. Itu je tujuan A. Kita nak tengok A tu nak tahu dia besar ke, kecil ke, graf senyum ke, graf pasang ke. Itu je lah. Kalau patut A tu kan, A tu berkait rapat dengan kelebaran graf. Graf dia terbuka besar ke atau terbuka kecil ke, gitu. Itu yang A. Berapa nilai dia? Kalau contoh 2 mungkin besar. Kalau 7 kecil sikit. Ini graf senyum. 2 besar, 7 kecil. Dia semakin besar, semakin sempit. Okey, yang itu A. H pula. H ni apa? Okey, H ni adalah aksi simetri. Aksi simetri. Aksi simetri ni tahu ke apa dia? Tahu X. Okey. Maksudnya kalau kita ada graf tu yang tengah ni nilai titik minimum, titik maksimum ni H dia tu adalah aksi simetri. Okey. X sama dengan H. X sama dengan H kalau nak buat persamaan tu kan. Okey, untuk K ni pula adalah nilai minimum ataupun maksimum. Kiranya nilai minimum maksimum ni maksudnya nilai Y lah, nilai Y. Nilai Y. X sama dengan H persamaan dia. Ini garis tadi X sama dengan H. Okey, kalau nilai minimum maksimum tu, okay, contoh kita ada graf. Dekat sini, dekat tengah ni. Ni minimum kan? Ni minimum. Kalau maksimum terbalik. Maksimum masam. So, nilai K-nya adalah dekat sini. Ini K. Ini K. Yang ini H tadi. Kalau untuk koordinat kan, dia jadi X dia dulu. X, H dan K. Jadi apa ni? Daripada sini kita boleh tahu bila kita nak buat graf, kita boleh tahu titik minimum atau maksimum lah. Titik minimum atau maksimum. Okay, bila kita ada graf kat tengah-tengah ni, H, K lah tu titik minimum. H, K. Contoh sini, H, K. Okay, jelas. Jelas.
Kalau kita nak melakarkan graf, kita perlu benda ni lah. A, H, K. Lepas tu kena tahu punca kan, kena tahu kena tahu pintasan Y, T. Tak apa, tak ada masalah. Yang ni Mathematics Form 4 tu bab 1. Dah belajar Mathematics Form 4 bab 1. First skip. Cikgu sekolah skip ke tak? Tak. Belajar dah lah. Jadi dalam ADMAT pun kita nak melakarkan graf. So step dia saya tak ada masa tak mengizinkan. So saya hanya tunjuk step dia melakarkan graf. Kita kena cari punca lah. Kena cari punca, cari punca. Cari punca maksudnya daripada AX kuasa 2 tambah BX tambah C tu. Cari yang ni lah. Kurungnya ni. X1 sama dengan berapa, X2 sama dengan berapa. Kita kena tahu waktu cari punca. Okey. Yang kedua, untuk pintasan Y. Pintasan Y tu tak ada gapo, tengok pada C, nilai C. Nilai C. Pintasan Y tu adalah nilai C lah. Contohnya dalam graf tu, okey, bila kita cari punca, ingat kalau kita nak buat graf ni, jangan buat graf betul lah dulu dah. Buat dulu. Orang kata draft lah dulu, draft dulu. Buat dulu tepi dekat tahu Excel tu. Okey, bila kita dapat punca, okey, dapat punca contoh. X1 sama dengan -2, X2 sama dengan 2. Ini contoh. So kita pun tanda -2 dengan 2. Kita tanda dulu. Lepas tu dapat nilai C, katakan yang kedua kita dapat C tu daripada soalan tadi contoh. C dapat 3. C dapat negatif 4 contohlah, negatif 4. Okey, so C dapat negatif 4. Jadi ni betul lagi ni pula. Okey, tukar. X negatif 1, X2 3. Okey, negatif 1 dengan 3. C katakan dapat negatif 2. Okey. So C negatif 2. Lepas tu step yang ketiga, barulah kita buat penyempurnaan kuasa 2. Dekat sini kita boleh tahulah titik minimum maksimum. Tujuan kita nak cari tadi, titik minimum lah tu kita nak cari. Kita nak tahu paksi simetri, kita nak tahu nilai Y. So sebenarnya kita nak cari titik minimum atau maksimum. Melakarkan graf. So bila kita dapat satu titik, katakan dekat sini. Ni dapat HK. Yang ketiga, contoh yang ketiga dapat nilai H dengan K itu adalah 1 dan negatif 3. Ini contoh. So saya pun buat graf. Siap ni, saya naik atas. Dah. Kata. Markah penuh. Jangan lupa label. Okey, boleh. Itu cara lakar graf.
Tak apa, tengok recording ada. Recording ni tak apa, saya boleh tengok. Okey. Salinlah kat graf ni. H. Bukan bukan 3 ke? Salah. Apa? H tu 3 ke 1? Tak ada random random. Saya H dia 1. HK. H tu 1, K negatif 3. Ni tak ada ambil mana-mana soalan ni, saya buat sendiri ni. Dia tidak pada hak ni. Oh, betul pula lebih kurang. Tak, ni punca dah. Ni lain. Oh. Ni punca, tak sama. Okey. Kita tukar nombor lain. Tukar biar dapat 1 dengan negatif 4 lah. Baru dapat jauh sikit. Kita sambung gerah lah. Okey, last sekali. Nak minta tolong hantar. Next class dah. Next class hari Isnin dah. Isnin pekan lah. Minggu depan cuti kan? So, Isnin pekan lah. Saya tak ada siap baru ni. Baru ni. Pasal 1 fungsi. Itulah. Tak ada atap pun. Saya tak ada. Biarlah. Tak apa. Buat ni, buat ni dulu. Waktu biar dulu. Buat ni dulu. Buat soalan je. Nak suruh praktis penyempurnaan kuasa 2. Ini soalan dia. Ini buat soalannya. Buat dalam penyempurnaan kuasa 2 lah. Daripada hak ni nak tukar ke hak ni. Tukar kepada hak ni. Okey. Tentukan nilai H, A, H dan K. Okey, beres. Walaupun soalan kata dengan keadaan A dan H ialah pemalar. Tak ada gapo tu dah. Ada setengah orang dia tertanya-tanya A, H, K tu pemalar ke apa dia cikgu? Okey. Dia nak royaknya A, H dan K tu adalah suatu nombor tetap. Suatu nombor tetap. Maksudnya nombor tu tak boleh berubah. Jadi kena carilah nombor tu. Gitulah. Kalau yang bukan pemalar ni macam X tu lah. X tu bukan pemalar sebab kita boleh letak dia nombor 0 ke 1 ke gerah ke. Nilai X tu, banyak titik X nilai gerah dia. X tu duduk mana? Duduk sini ke, duduk sini ke. X tu. Sebab tu X tu bukan pemalar. Persamaan fungsi dia. Okey. Ada soalan apa? Tak ada. Cikgu nak kotak bila? Tak ingat dah. Bila?
Ni dia soalan ni ya, soalan ni ya. Hari ni hari Isnin. Hari Rabu. Hari esok malam. Esok. Dah cuti loh ke ni. Buat malam ni tak apa. Tak apa. Malam ni okay, recording tengok dulu. Tengok dulu recording tu. Tengok dulu recording tu. Esok malam 1 lah. Paling-paling lewat 1 deh. Okay, baik. Kita telah Isnin. Okay, beres. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke? Sama-sama.